Test. Aku dah pernah buat video kat sini, mungkin dah 2 kali kot. Tapi tu dekat branch lama dia. Cuma dekat sini dia dah buka satu baru, dia dekat Taman Bukit Indah Ampang. So jadi aku nak datang cuba. Tadi on the way dia keluar tu tak terfikir pun datang punya jauh dekat sini. Sebab perjalanan daripada rumah aku datang sini agak jauh, mengambil masa dalam sejam jugalah. So alang-alang terfikir nak datang sini sebab ada beberapa sebab lah. Antara sebabnya sebab sini murah. And sebab dia murah, you get to enjoy a lot of varieties dekat sini lah yang ada. Maksudnya bila you order tu, you tak order satu makanan sahaja. And then alang-alang tu aku nak datang sini, aku nak cuba sebab dia masak timing dia lain-lain. Sana belah pagi dan tengah hari, sini dia mula buka daripada pukul 6 sampai pukul 11 malam, jadi lain. Jadi masakan dia 2 kali lah. Maksudnya orang lain yang sana masak, orang lain sini masak. Jadi aku nak cuba tengok resipi dia sama ke tak. Assalamualaikum, what up guys. Okay, aku sekarang ni berada agak jauh dekat Taman Bukit Indah Ampang. Anak aku tadi dia kata dia teringin nak makan western food. Jadi okay lah, kita nak pergi check western food. Tapi alang-alang tu aku datang sini jauh sikit sebab western longgok yang korang tengok aku buat dulu tu, dia dah buka dekat satu branch baru. Jadi alang-alang dia nak makan western food ni, aku nak datang sini, aku nak check, nak try tengok sambutan dia macam mana. And aku nak tengok masakan dia sama tak macam yang kita buat dulu. So okay guys, jom tengok video ni sampai habis. Jom, let's go. Aku datang sini, owner dia tak tahu. Entahlah kalau dia ada di sini ke tak, sebab dia jaga yang dekat sana waktu tengah hari tu kan. So ni aku dah sampai dah, let's go. Alamak, owner dia ada sini dah. Mi, apa khabar Mi? Sihat? Sampai juga kat sini ni Sampai tempat baru. Berapa lama dah operasi? Sebulan lebih bang. Sebulan lebih? Bisnes okey tak? Alhamdulillah okey. Ni nak tanya, sini masak dekat sini ke atau Masak sini semua. rasa sama tak? Rasa sama. Confirm Confirm. Kita cuba tengok. Okey. Okey guys, ni ada beratur juga guys kat sini kan. Dah datang bahagian malam dia buka ni tak beratur. Yang dekat tempat lama dia tu, yang the first outlet dia tu, you all datang kalau datang pukul 12 macam tu dah start beratur, because yang tu lunch time, orang-orang office nak makan. So dekat sini pula dia berniaga daripada petang 6 sampai 11 malam. Ni aku sebelah tangan nak pegang kamera. Jadi aku nak minta tolong dia yang ambilkan untuk aku. Sambil tu kita boleh tanya-tanya dia lah berapa ringgit apa semua. So that you all lagi faham kan macam mana konsep dia dekat sini. Ni, sekejap lagi dah tak ada orang minta tolong shadow untuk saya, boleh ni? Boleh. Kita bagi penonton tengok sikit macam mana cerita Boleh. dia. Alright. Kebetulan aku datang hari ni, hari cuti. Tak ada bagi token tadi. Dia kata tak nak datang, tak tahu sampai juga kat sini. Jauh kan? Jauh. Ada shoot tempat lain. Datang juga. So dah kenyang ni? Oh, kenyang teruk. Okey. Okay lah Mi, macam hari tu minta tolong kau Boleh. Siap, ambil glove jap. Ambil glove. Okey. Okey Mi, hari ni aku datang berdua dengan anak kecil. Asyik So dua-dua pun perut lapar. Perlu lapar okey. Kau recommend aku apa nak makan yang best? Sodok semua bang. Untuk si bapak dengan untuk si anak. Boleh? Boleh. Okey, jom. Tunjuk satu Mi, apa yang best? Saya sodok semua lah. Oi, semua? Ataupun nak buat 2 pinggan. Dua ringgit. Mula saya bagi abang kabul. Macam biasalah. Pasta spaghetti. Alright. Okey. Kalau spaghetti saja berapa ringgit ni? So kalau macam ni RM3 lah. RM3. RM3. Okey. Lagi. So ini sos dia carbonara. Okey. Carbonara. Okey. Yang ni favourite aku ni. Ini bolognese, chicken bolognese. Yes. Dekat tempat yang first hari tu ni best ni. Okay. Kita tengok yang ni ngam ke tak ngam. Okey. Yang ni Oh yang ini makaroni goreng. makaroni goreng. RM3 je macam ni. Alright. RM3 juga. RM3 juga. Satu cedok RM3 ni. RM3. So yang ini main cheese. Main cheese. Jadi pun RM3 juga. RM3. Okey. So ini spaghetti salted ya. Spaghetti salted egg. So dia agak-agak masin sikit lah. Agak masin sikit Ya. So macam ni RM15 lah. Ni RM15. RM15. Ada carbonara, bolognese, mac and cheese, spaghetti salted egg dengan makaroni goreng. RM15 je? Okey. Ngam. Yang tadi kita ambil itu ialah dia punya pasta. Ada 4 jenis masakan dekat dalam tu. Ada 5. Ada 5. Yang tadi tu 5 ni. 5 jenis. 5 tu baru RM15 ni. RM15.
Kau tengok murah gila. Setengah-setengah tempat satu pasta saja dah RM12, RM13. Kali ambil protein lah, ayam ni. Ayam Yeah. Yang tu apa? Ayam ni grilled chicken. Grilled chicken. Satu pieces RM8. Satu pieces RM8. Okey, yang tu? Ini chicken chop. Chicken chop. Satu pieces RM8 juga. RM8 juga. Okey. Dan ini french fries lah. Okey. Price kira berapa ringgit ni? French fries macam biasa RM3. 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 Yang tu apa dia? Ini bawang goreng. Oh. Onion ring, bawang goreng tepung. Ni kat sana ada? Ada. Ada juga. Tak perasan kau ni. So yang ni bawang goreng 5 pieces RM3. 5 pieces RM3. Okey. Ya ini meatball ni. Meatball ni kita masak stew, ada kuah. Tu Okey. So satu pieces RM2. Satu pieces RM2. So ni Dua pieces RM4 lah. RM4. Okey. Yang ni So ini jumbo sosis. jumbo sosis Satu pieces RM5. RM5. Okey. Ni sayur dia. Sayur ni. Kalau orang Portion macam ni buat RM3 lah bang. ni portion RM3. RM3. Okey. Okay, mashed potato. Itu. Satu scoop RM3. Okey. Faham. Coleslaw satu scoop berapa ni? Coleslaw satu scoop RM3. Okey. Aku nak lebih sikit, satu scoop setengah Satu boleh? favorite. Okey. Okey. So okey. sos ada dua pilihan lah. Okey. Mushroom. Mushroom dengan bell pepper. So ini mushroom sauce. Okey. Free je bang. Sos nak kira ni. Sauce free je. Black pepper sauce pun free. Kalau nak tambah lagi boleh kan? Boleh. Kira lah. Okey. So hidangan ni macam ni RM40 je. RM40 je semua ni. RM40. So kalau tambah air RM1 lah, RM41 lah. Ini bukan makan seorang, ni 3 orang boleh makan ni. Boleh, Kan? boleh. So ni 3 orang, yang sana lagi 5 orang boleh makan. RM40, Campur 15, 15 baru 55. RM55. Tambah Air RM1. Ah, Oh, RM55 dalam 4 orang boleh makan, Boleh garanti makan. Okey, terima kasih ni. Kita cuba dulu. Thank you. Tak banyak sangat pun perbezaan. Cuma nak rasa resipi dia cuma pada dia punya sos dan dia punya macam dekat spaghetti ni, dia punya bolognese ni lah kan. Dia punya gravy tu. This one is dia punya macaroni goreng, and this one is dia punya spaghetti carbonara. Lepas tu ni dia punya mac and cheese, korang tengok. This one is salted egg spaghetti. Aku punya favourite is this one lah. Bila aku datang sini dulu is dia punya bolognese ni. Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Untuk dua suapan aku tadi aku makan daripada bolognese ni. Gravy dia rasa sama macam dekat sana. Untuk gravy spaghetti ni dia tak terlalu fancy yang macam you go to the expensive one yang betul-betul ikut Italian punya betul-betul tu. Dia lebih pada typical Malaysian style yang mana kau rasa dia punya tomato puree tu seakan-akan macam kita masak dekat rumah, kita rasa kita pakai yang Perigo punya tomato puree tu. Tapi sangat kena dengan harga dia sebab satu scoop yang kita ambil tadi ni cuma hanyalah RM3 sahaja. So macam ni RM15 lah. Ni RM15. Ada carbonara, bolognese, mac and cheese, spaghetti salted egg dengan makaroni goreng. 15 je. Kita nak move on to yang ni. Yang second round kita nak cuba kat pinggan aku kedua ni. Kita ada dua jenis chicken, kita ada onion ring, kita ada sausage, jumbo sausage, kita ada vegetable dekat dalam ni, and kita ada meatball. And then dia juga datang dengan dua jenis sos ni kalau korang tengok. And sos ni is actually free. Kalau you all tak cukup sos, you tak cukup black pepper ataupun tak cukup dia punya mushroom sauce ni, dia pergi ambil je lagi. Dia bubur dekat aku tadi onion ring ni. Aku tak perasan, aku ingatkan benda ni tak ada di tempat asal dia. Tapi dia kata memang ada, cuma aku tak perasan. So kali ni dia letak untuk aku, untuk aku rasa. Bismillah. Okay, so kita cicah, ini aku cicah dalam sos lah. Bismillah. Korang tengok ni tangan aku dan chicken chop dia, combo bandingkan saiz dia, harga cuma RM8. Bila you ambil ni, maksudnya you ambil chicken chop, you letak dia punya gravy, dia jadi RM8. Mungkin aku rasa benda tu tak terlalu murah sangat. Tapi saiz dia agak besar. And kalau korang tengok, dia punya batter ni, dia pakai breadcrumb semua, nampak memang very cantik lah dia buat. Maksudnya memang sekata, memang cantik. The colour so very goldish, memang cantik. Maksudnya cara penyediaan tu bagi aku ada standard sikit lah. Grilled chicken, right? Nampak agak moist, tak terlalu overcook, nampak macam still juicy dalam dia, quite moist.
And then dia letak juga dekat aku dia punya jumbo sausage. Meatball ni dia letak kat kita 3 tadi. Saiz agak besar juga. Korang tengok jumbo sausage ni, aku tengok dengan meatball ni. So you can imagine the size of the meatball. Sayur dia letak coleslaw yang tadi korang dengar. Aku minta coleslaw lebih sikit kan. Coleslaw dan dia punya black pepper. Masuk dalam dia punya black pepper guys. Black pepper sikit. Bismillah. Aku nak cuba yang ayam lagi satu ni cecah dengan mushroom sauce sebab aku rasa tak boleh mix dua-dua kuah ni. Jadi kita nak tengok mana tekak aku yang lebih terima lah, whether this one ataupun the black pepper. Bismillah. Kenapa aku recommend korang untuk datang makan sini guys? Masa tadi korang tengok aku ambil yang sepinggan spaghetti tu, ada 5 jenis pasta dalam tu. Untuk kesemuanya harga dia cuma baru RM15. Dan untuk satu pinggan yang kita order tadi yang ada ayam, ada meatball, ada jumbo sausage, ada sayur, ada coleslaw, ada mashed potato, onion ring and fries ni, total harga dekat sini cuma RM41 ke RM40. Bagi aku puas hatilah. Korang tak boleh imagine sedap macam jual pergi high-end western food joint yang satu dish jual bayar RM40, RM50. Ini untuk yang kategori middle and bawah punya, so that semua orang mampu. Bagi aku dia kategori sedap guys. Okay guys, aku rasa nak melayan anak aku ni. Kemungkinan dia tengah tunggu ayam-ayam kat sini ni. So, thank you everyone yang mana dah tengok video ni daripada start sampai habis. Moga-moga bagi manfaat dekat you all. Yang mana dekat, yang cuba tengok aku makan ini nampak macam sedap, you all datang try. Aku tak boleh garanti sedap dekat semua tekak. Kemungkinan sedap dekat aku tak sedap dekat kau sebab taste buds semua lain. So anyway, thank you everyone yang dah tengok video ni daripada start sampai habis. Kita jumpa in the next video. Bye-bye.